Hadis yang terakhir dalam bab ni. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat i'tamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin bil isya hatta dhahaba 'amatul lail thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah, i'tamma an-nabi dhata lailah bil isya. Satu malam Aisyah kata Nabi lambatkan solat isya. I'tamma, sehinggalah separuh malam. Hatta dhahaba 'amatul lail, sehingga sebahagian besar daripada malam dah hilang. Thumma kharaja fa shalla, separuh malam dah hilang, baru Nabi keluar dan Nabi solat. Wa qala innahu lawaqtuha laula an ashqa ala ummati. Nabi keluar lepas solat, Nabi kata ini dah sebenarnya waktu isya, kalau aku tak mau susahkan umatku. 2/3 malam Nabi keluar solat isya. Habis solat baru Nabi kata ni waktu isya yang betul, kalau tak mau susahkan apa. Sebab Nabi tak mau susahkan, Nabi solat isya awal. Tapi waktu isya yang paling afdal 2/3 malam. Mana lebih afdal, 2/3 malam ataupun solat jemaah di awal waktu? Solat jemaah di awal waktu lebih afdal. Sebab disebutkan dalam hadis, tafaddala salatul jamaah ala salati fadhi bi 27 darajah. Solat jemaah 27 pahala lebih daripada solat fardu. Sekali-sekala nak ikut sunnah solat tengah malam tak apa. Abang kata Pak Imam balik tidur dulu. Esok taklim kedua ketuk pintu, mai kita sembahyang isyak. Sekali-sekala boleh. Itu lebih afdal. Tapi kalau dua pilihan, solat jemaah di awal waktu, solat sendiri di hujung waktu untuk isyak, solat jemaah di awal waktu lebih afdal. Jadi ini semua hadis-hadis yang berkaitan dengan bab solat secara umum. Saya tak nak bagi panjang cerita sebelum salam supaya kita boleh habiskan cepat. Jadi insya-Allah lepas ni kita habis masuk bab seterusnya. Kalau tak silap saya bab waktu dilarang solat ke? Ada sub-bab lagi berkaitan dengan solat, waktu yang dilarang untuk solat. Lepas tu kita akan masuk kitab azan insya-Allah. Tadi saya sempat baca sebelum salam, saya buka sebelum salam, buku tu dah lama dah dalam almari, saya tinggal dalam almari, balik daripada UIA tak buka dah, simpan. Tadi pagi baru saya buka baca 2-3 muka surat. Bab ni lah baca. Lepas tu setelah sekian lama buku tu duduk dalam almari, saya pun keluarlah jalan bawa buku. Tinggal dalam motor, hilanglah sebelum salam saya. Maka buku dah tak ada. Kadang-kadang saya fikir lebih baik aku tinggal dalam almari. Buka nak baca, buku hilang. Tapi tak apa, dah hilang nak buat macam mana. Tuan-tuan doakan sebelum kuliah lagi satu saya jumpa kitab. Jadi saya boleh baca banyak lagi. Kalau saya tak jumpa kitab, kita tak boleh baca banyak. Saya nak print susah juga, nak kena susun balik, cari balik. Tuan-tuan doakanlah kitab saya datang balik ke, orang tu pulangkan balik ke apa ke. Curilah benda lain kan. Tak ada benda lain nak curi. Kitab saya juga dia nak curi. Jadi sebelum kita berhenti, saya buka soalan kalau ada. InsyaAllah. Macam mana? Kalau subuh masuk 5 lebih dia kata. Waktu isyak kena habis 11:30 malam. Ada dua pandangan berkaitan dengan solat isyak. Yang pertama dalam nas disebut, hadis yang pertama yang kita bincangkan, hadis Muslim. Dia kata nisful lail. Nis maksudnya separuh. Kalau katakan isyak pukul 7 sampai pukul 7 sampai katakan 7 malam sampai 7 pagi, 12 jam. Makna kata hadis tu merujuk bahawa isyak tempohnya adalah 12 jam, 6 jam. Jadi isyak 6 jam. Bermula pada pukul 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2. Ataupun 6 jam daripada malam. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 1. Pukul 1 dah habis. Kalau ikut nis, separuh malam. Sebab separuh malam 12 jam, separuh malam 6 jam. 6 jam bermula daripada 7 malam sampai ke pukul 2. 1 ataupun 2. Itu yang kata nis. Pandangan yang kedua yang katakan waktu solat isyak berakhir pada 2/3 malam. 12 tu tuan-tuan bahagi 3. 12 jam bahagi 3, 4, 8, 12. Makna kata waktu solat isyak berhabis selepas 8 jam.
8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Pukul 4 pagi. Jadi itu perkiraan mudah. Sama ada pukul 2 ataupun pukul 4. Kalau berpegang dengan hadis waktu isyak sampai separuh malam, pukul 2 dah habis. Berpegang dengan hadis waktu isyak sampai 2/3 malam, pukul 4 dah habis. Waktu pukul 11, wallahu a'lam. Saya melihat hadis tidak menunjukkan waktu tu. Ada soalan ni sebelum kita tutup ni? Dua soalan. Tadi hadis Jibril tadi katakan boleh melambatkan solat tu. Dia umum untuk semua ke atau orang yang pengusaha ataupun musafir? Satu lagi yang kata boleh melambatkan sembahyang lagi. Saya tengok dalam tafsir saya salah. Nabi tegur itu solat munafik, itu solat munafik selama 3 kali. Orang yang suka melambat-lambatkan solat asar dengan solat subuh. Dan hadis lain kalau saya lihat, Nabi kata orang yang tak suka bersembahyang berjemaah isyak dengan sembunyi dia ada sifat munafik. Mana solat? Berkaitan dengan solat jamaah, ada hadis yang sahih yang mana Nabi sebutkan solat yang paling berat kepada munafik adalah untuk hadir isyak dan subuh secara berjemaah. Itu disebutkan di dalam nas. Dan itu juga termasuk dalam beberapa hadis yang digunakan oleh ulama yang kata solat jemaah ini wajib. Sebahagian ulama kata, ulama hadis sebutkan solat jemaah ini mesti buat kecuali ada uzur. Tak ada uzur tak boleh tinggal. Berdasarkan hadis-hadis itu. Hadis itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan sebelum daripada Ibnu Katsir ramai ulama yang sebutkan. Sebahagian besar ulama yang kata solat di awal waktu ini wajib, mereka gunakan hadis itu. Tapi Imam Syaukani dia mempersoalkan. Persoalan dia bukan dekat hadis tu. Persoalan dia kata nas membuka waktu solat yang panjang. Hadis-hadis ni meletakkan mesti di awal waktu. Maka dia menunjukkan bahawa di sana ada kontrak. Yang ni kata panjang, yang ni kata di awal waktu saja boleh. Lepas tu apa kena hukum munafik dan sebagainya. Kata Imam Syatibi, tak boleh macam tu. Sebab bila kita menerima itu bererti kita track orang di dalam dosa. Jadi wallahu alam, itu pandangan dia. Dan sebahagian ulama hadis mereka berpegang dengan zahir nas. Ini mereka pegang dan mereka katakan ini menunjukkan hukum am. Di zaman Nabi SAW, semua sahabat solat jemaah. Sahabat solat jemaah, tak ada yang tinggalkan jemaah. Ada yang tinggalkan jemaah. Bila ada tinggalkan jemaah, Nabi bagi ancaman, aku nak bakar rumah orang yang tinggal solat jemaah. Ancaman, Nabi bagi ancaman. Tapi Nabi tak bakar lah. Yang kedua, Nabi tetap tegas dengan solat jemaah. Nabi suruh sahabat solat jemaah. Nas umum. Yang pertama. Yang kedua, ada sebahagian nas apabila orang tanya Nabi, apa aku nak buat ketika masuk Islam? Nabi bagi gambaran yang umum. Solat 5 waktu, pada waktu dia selesai. Cukup. Wallahu a'lam. Saya melihat bahawa perbezaan nas ini menunjukkan bahawa perbezaan keadaan. Apabila seseorang berada di dalam keadaan dia kuat iman, dia nak jaga betul-betul solat dia, apa yang dia perlu buat? Dia solat di awal waktu, mengikut nas. Tapi bagi orang yang dia fikir aku sekadar wajib aku buat, tak wajib, pulang. Kalau orang yang fikir macam tu, aku kira basic Islam aku nak buat, apabila dia melewatkan solat, saya kira dia tidak berdosa. Bila kita gabungkan semua nas, itu menunjukkan dia tak boleh dihukumkan dia berdosa. Wallahu a'lam. Hadis-hadis tu yang disebutkan itu ada, dan ada pandangan ulama yang berpegang dengan zahir nas itu, dan ada juga ulama yang berbeza pandangan dalam bab. Kalau tak ada, kita tutup perbincangan bab pertama ini di sini. Entah sebab tu saya sebut tadi, ulama hadis, kaedah hadis mudah, ada nas kita pegang. Tapi ulama fiqh mereka bahaskan lebih daripada itu. Bila nas bercanggah apa nak buat, apa maksud tersembunyi di sebalik nas. Sebab tu elok kalau kita ambil kedua-dua perspektif ulama hadis dan ulama fiqh, supaya kita dapat nampak perbezaan. Dan bab ni bab yang belum masuk core lagi lah. Sebab bab ni kita tak guna apa lah ni. Tuan dengar azan dia, buka radio dengar azan, solat. Tak pun tengok jam, solat. Itu kebiasaan amalan kita. Tapi bila berada dalam keadaan tertentu, susah, duduk dalam hutan, duduk kat mana-mana, tak dengar azan, negeri bukan Islam, gunakan kaedah ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.